Assalamualaikum. Hai murid-murid, bersama saya Cikgu Syamila dari SMKC akan meneruskan kepada topik kita pada hari ini iaitu berkaitan nomofobia. Nomofobia ialah ketakutan melampau atau kegelisahan apabila seseorang tidak mempunyai telefon bimbit, kehilangan isyarat, kehabisan bateri atau tidak dapat mengakses telefon. Perkataan nomofobia berasal daripada gabungan no iaitu tiada, mobile iaitu mudah alih dan fobia bermaksud fobia atau ketakutan. Maksud ringkas nomofobia ialah ketagihan terhadap telefon pintar sehingga individu berasa cemas apabila berjauhan. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada ciri-ciri nomofobia. Seseorang yang menghidap nomofobia akan mengalami tidur di samping telefon bimbit dan melihat telefon tersebut sebaik-baik terjaga. Yang kedua, banyak menghabiskan waktu untuk mengemaskini status dalam media sosial. Yang ketiga, emosi terganggu jika tidak ada capaian internet. Yang keempat, menggunakan telefon bimbit melebihi 4 jam sehari. Yang kelima, respon kepada telefon bimbit walaupun dalam situasi yang bahaya. Yang keenam, panik jika telefon bimbit tidak ada di sisi. Yang ketujuh, menghindari komunikasi secara terbuka. Dan yang terakhir, berasa panik apabila telefon bimbit kehabisan bateri. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada punca-punca seseorang mengalami nomofobia. Pertama, ketagihan terhadap media sosial dan permainan dalam talian. Kedua, kebergantungan untuk komunikasi dan maklumat. Ketiga, pengaruh rakan sebaya dan tekanan sosial. Yang keempat, kurangnya kawalan kendiri. Yang kelima, kurang sokongan sosial di dunia sebenar. Dan yang terakhir, tiada had masa penggunaan gadget sejak kecil. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula kepada kesan-kesan buruk nomofobia. Pertama, kesan terhadap emosi dan mental. Seseorang yang mengalami nomofobia akan mengalami keresahan melampau, gangguan tidur dan kemurungan. Seterusnya, kesan yang kedua, kesan terhadap fizikal dan kesihatan iaitu mata letih dan kabur, sakit leher dan belakang, kurang rehat dan obesiti akibat kurangnya aktiviti fizikal. Seterusnya, yang ketiga, kesan sosial iaitu hubungan sosial terganggu, kemahiran komunikasi lemah dan terasing daripada dunia nyata. Seterusnya, kesan terhadap pelajaran atau pekerjaan iaitu tumpuan terganggu dan prestasi menurun. Yang kelima, kesan terhadap keselamatan diri iaitu kemalangan jalan raya dan terperangkap dalam penipuan cyber. Baiklah murid-murid, kita teruskan kepada cara-cara mengatasi nomofobia. Cara yang pertama, seseorang perlu mengahadkan masa penggunaan telefon. Yang kedua, meningkatkan kesedaran dan disiplin diri yang tinggi. Yang ketiga, dapatkan sokongan keluarga dan rakan, kaunselor atau pakar. Seterusnya, utamakan tanggungjawab harian. Yang keempat, bijak menggunakan media sosial. Yang kelima, tetapkan kawalan larangan gadget. Dan yang terakhir, utamakan aktiviti fizikal dan sosial. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kepada pembelajaran kita yang seterusnya.